yang hadir hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk join webinar Halal Street UK hari ini. Uh, Sebelum kita mulakan, minta para usahawan kalau boleh share mengenai produk-produk tuan-tuan dan puan-puan di bahagian chat box kita. Jadi kita dapat uh, uh, tengok produk-produk puan dan tuan-tuan. Jadi just share saja apa produk yang anda ada di chatbox kita. Nanti kita along the way kita akan komen ataupun sebarang pertanyaan yang para usahawan ada pun boleh kongsi di laman di dalam chatbox kita. Nanti throughout the webinar kita akan jawablah soalan-soalan yang ada. Okey. Untuk hari ini kita uh, kita akan mulakan webinar kita hari ini dan hari ini kita ada nama saya Marina, by the way, nama saya Marina daripada Halal Street, mewakili Halal Street. Dan hari ini kita ada wakil daripada Bank Islam, Encik Faiz, di mana nanti Encik Faiz akan kongsikan sedikit mengenai produk Bank Islam kepada para usahawan kita hari ini. Ah, Okey, untuk mulakan sesi kita hari ini, saya akan memberi sedikit informasi mengenai Halal Street dan juga pengasas kami lah, iaitu Encik Simon Suresh. Okey, hari ini Encik Simon tidak dapat join webinar kita, tapi kita ada Puan Era daripada sales team kita untuk memberitahu para usahawan mengenai program GLP kita, Global Listing Program. Okay, kita mulakan dengan saya memperkenalkan Encik Simon. Okey, Encik Simon, Suresh ialah kita punya CEO of Halal Street UK. Beliau merupakan warga negara Malaysia yang sudah sebelum ini menetap di UK selama 20 tahun. Dan beliau merupakan seorang peguam yang di mana berpengalaman dalam bidang guaman dan litigasi korporat. Dan Halal Street ditubuhkan pada 2014 di United Kingdom. Ialah merupakan satu platform e-dagang di mana kita membantu para usahawan IKS Malaysia untuk memasarkan produk-produk halal dan Muslim ke pasaran United Kingdom. Okey, jadi untuk hari ini kita akan perkenalkan program terbaru kita iaitu Global Listing Program. Kita akan mulakan sesi kita hari ini. Saya akan saya akan sharekan slide dengan para usahawan. Harap sebentar. No, no, no. Sebentar. Hmm. Okay. Okey, harap semua nampak slide saya hari ini. Uh, Okey. Hari ini kita akan memberitahu para usahawan mengenai peluang perniagaan antarabangsa dengan Global Listing Program. Ini adalah program terbaru uh, daripada Halal Street. Okey, sedikit mengenai Halal Street. Ditubuhkan pada 2016 dan berpusat di Berkshire, United Kingdom oleh CEO kami iaitu Mr. Simon Suresh dan merupakan sebuah platform e-dagang yang memasarkan produk-produk tempatan Malaysia ke pasaran United Kingdom dan Eropah. Kita ada lebih 3,000 peniaga IKS join platform kita dan uh, kita sudah memasarkan lebih 7,000 produk IKS daripada uh, kita punya pengusaha IKS lah. Uh, Sorry. Okey, platform kita membantu dan mengalakkan para IKS, usahawan IKS untuk menembusi pasaran global. So, dalam perancangan bersama dan kerjasama, kita bekerjasama dengan Bank Islam bagi memperkukuhkan ekosistem perniagaan halal lah. Jadi itu sebab hari ini kita ada tetamu istimewa Encik Faiz daripada Bank Islam di mana later dia akan terangkan sedikit mengenai produk Bank Islam yang mereka akan tawarkan.
Okey, ini adalah beberapa anugerah yang kita dapat sebelum ini. Halal Street earn before this daripada British Malaysian Chamber of Commerce, Diversity and Conclusion pada 2022, dan juga kita ada anugerah daripada Islam Channel dan juga anugerah Best Online Platform of the Year. Ini adalah tiga anugerah yang kita pernah terima lah untuk Halal Street. Jadi untuk kita um, lebih lebih mendalam mengenai program yang kita tawarkan, saya menjemput Puan Era daripada Halal Street untuk memberitahu pada para usahawan kita hari ini mengenai program kita. Saya serahkan kepada Era. Uh, Assalamualaikum. Terima kasih pada yang attend hari ini. Okey, hari ini saya akan share sikit tentang program terbaru kita, iaitu program JLP. Okey. First, okey. Pasaran global, pasaran halal global. Means pasaran halal global sekarang ni bernilai melebihi USD 1.9 trilion, di mana permintaan yang sangat konsisten, terutama dari segi makanan dan minuman, fashion muslimah serta kosmetik dan penjagaan diri. Hmm. Okey, pertumbuhan pasaran meningkat 7% setiap tahun dan sangat konsisten. Antara pasaran utama yang paling aktif ialah United Kingdom, Timur Tengah dan Eropah. Ini bermakna penderaju produk halal dunia sekarang ni, PKS Malaysia mempunyai peluang besar dan untuk tembus pasaran antarabangsa. Okay, next. Okey, masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh usahawan kita untuk sebelum menembusi pasaran global. Antara masalah yang dihadapi ialah pasaran global dilihat rumit. Ini normal lah, biasa usahawan akan nampak complicated bila kita nak masuk pasaran global. Nampak besar kan? Okey, tiada panduan yang jelas tentang lesen, kastam dan keperluan pembungkusan antarabangsa. Okey, ini masalah yang normal bagi usahawan. Tak tahu macam mana nak masuk kastam, nak masuk global melalui kastam, pembungkusan antarabangsa, packaging. Okey, yang tiga, kurang pemahaman tentang pasaran luar negara. Memang tak tahulah, maksudnya ah, tak tahu, kita tak tahu kehendak pasaran global tu kan. Dia suka sambal ke, dia suka apa ke, dia tak tahu. So, risiko perniagaan yang tidak pasti. So, you all tak tahu kos penghantaran, undang-undang perdagangan kat sana. Tak tahu apa yang diorang nak. So, you all tak tahu. So next, kekurangan tenaga kerja terlatih. So kita kat sini, tim kita akan bantu semua proses daripada awal sampai akhir. Means kita akan bantu dari segi daripada mula subscribe sampai ke proses post ke global. Halangan bahasa dan komunikasi. Okey, biasa ini memang masalah utama. Jadi kita ada AI. Jadi AI kita akan bantu translate bahasa daripada bahasa pembeli ke bahasa usahawan. Maksudnya bahasa kita lah. Kita punya diorang punya bahasa yang akan tukar kepada bahasa kita. Okey, next, persepsi bahawa pasaran tempatan sudah mencukupi. So tak perlu berkembang. So maksudnya kita ingatkan pasaran luar ni tak perlukan produk kita, tapi sebenarnya produk
IKS kita sangat-sangat uh, mendapat permintaan tinggi di sana. Yang terakhir ni kurang keyakinan dan pendedahan. Bila kita tak ada ilmu, kita memang tak tahu tentang pasaran global. Jadi bila kita ada ilmu, kita masuk webinar macam ni, kita cari ilmu kat mana-mana, membaca, kita mesti nampak peluang pasaran global tu sebenarnya taklah sesusah mana. Okay, next. Okay, masalah masalah tadi tu satu, kita ada one stop solution, iaitu ada new program kita GLP. So dalam GLP Halal Street ni kita dah provide semua. Kita ada first, kita ada export consultancy. So means kalau ada usahawan yang ada masalah untuk nak export produk ke global, tak kira lah kat negara mana. So kita akan advise mana okey, mana tak okey, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Export. Export ni biasa kalau guna ejen, usahawan kita akan banyak proses. Betul tak? Banyak proses. So melalui Halal Street, hanya melalui kita saja. Kita akan bantu dari segi export. So QC and packaging. So QC and packaging kita akan advise sebab sebelum-sebelum ni memang banyak usahawan yang memang walaupun diorang punya packaging tu cantik tapi diorang tak yakin pun boleh ke pergi, boleh diorang boleh faham ke, macam tu. Tapi sebenarnya boleh, tak ada masalah. So logistik. Logistik daripada segi logistik kita pun akan uruskan post daripada means usahawan akan hantar produk pada kita dan kita akan post pada pembeli B2C online platform. Yang ni kita pada kita means direct kita Halal Street UK direct to usahawan. Okey, copywriting. Copywriting ni sebenarnya kebanyakan usahawan dah pandai kan buat sekarang guna ChatGPT je. Tapi kita juga akan advise dan kita akan bantu dari segi copywriting yang menarik tentang produk yang anda upload tu, produk yang anda bawa ke pasaran UK tu, kita akan bantu untuk buat copywriting. Okay, dah. Okey, ini antara usahawan, sebenarnya banyak lagi usahawan kita yang dah berjaya dekat pasaran UK pada dulu. So ni antara yang berjaya lah, antara berjaya kan kita nak tunjuk banyak-banyak pula penuh nanti. So kita share mana yang hot lah kiranya. So you all boleh ada QR bawah tu kan. So you all boleh scan YouTube dekat QR tu. You all boleh tengok lah. Okay, ramai yang tanya tentang order. Kita ada order ke tak daripada dulu kan. So yang ni bukti kita ada order. Memang setiap hari kita ada order daripada dulu sampai sekarang. So boleh tengok video ni eh. It all started with this one incredible person. Our very first order. Then another. And another. Slowly, more people became interested in us. Are they craving Malaysian flavors? Feeling homesick? Or missing Malaysian snacks? In 2021, we established a 5-star warehouse in Leicester, UK. From a small community to thousands of happy customers. Along the way, we've received several awards. Not forgetting all the support that made this possible. Thank you for being a part of our journey. Only with Halal Street. Okay. Okay, since kita ada tetamu istimewa hari ini daripada
Bank Islam. Saya serahkan floor hari ini kepada Encik Faiz untuk memberikan sedikit info mengenai produk daripada Bank Islam untuk para usahawan kita hari ini. Ya, Encik Faiz. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada kita punya para usahawan. Okey, saya Faiz Asfar, boleh panggil saya Faiz, Client Relationship Manager daripada Bank Islam. Saya attach pada Menara Bank Islam lah, Jalan Perak. Okey, saya harap korang semua dah breakfast dah semua muka ceria, hopefully semua dah breakfast lah. Okey, jadi apa yang saya nak sharekan untuk pagi ni, untung korang masuk webinar pagi ni sebab hari ni kita ada special campaign daripada Bank Islam lah untuk SME, di mana boleh sebelum tu boleh tak saya sharekan saya punya slide sedikit sekejap ya. Um, Okey, tak apa. Tak payah pakai tak apa. Boleh tekan next. Okey. Okey, sekejap ya, Encik Faiz. Uh, It all started. Okey. Yang Okey. ini ke? Okey. Okay, kalau dekat sini, ini kita punya SME Icon Special Rate lah. Okay, untuk SME, kalau katakan korang dah ada mana-mana akaun dengan bank, korang check balik statement korang. Kebanyakan bank tak banyak profit yang diorang kasih untuk operation account. Jadi untuk Bank Islam, kita ada kasih benefit of profit on daily rest, di mana profit ni akan dikira hari-hari dan akan masuk on monthly basis. Jadi dia punya rate dia dekat sini lah. Kalau you perasan rate dia daripada 2,000 ke 50,000 0.1, tapi 50,000 ke atas dia akan makin naik dan up to 3% per annum. So lagi banyak duit dalam operation account. Saya tahu kadang kita mungkin tengah bulan duit ada banyak, awal bulan duit banyak kan. Jadi dia akan kira on daily rest. So kalau hari tu amount besar, so tinggilah profit yang kita akan dapat. Okay. Jadi untuk pembukaan account pun sangat senang. Sekiranya kalau tuan dan puan tak boleh datang ke branch, kita ada special team yang boleh datang jumpa tuan dan puan. Jadi maksudnya tak sepertinya pergi ke branch. Kita ada mobility lah, so kita boleh datang ke tuan puan. Okay. Okay, so yang ni untuk profit calculation lah. Kalau katakan kita buat kiraan untuk 40 million, kiraan kalau katakan untuk normal punya rate, mungkin setengah bank ada kasih 0.1 saja. Kalau setahun baru dapat RM3,287. Tetapi dengan Bank Islam, kalau kita kira up to maximum punya profit rate 3%, untuk setahun boleh dapat RM98,000. Banyak RM98,000 tu. Boleh bayar sewa bangunan apa semua banyak ni. Ini untuk RM98,000 lah. Ini untuk setahun RM98,000. So kalau bahagi dengan 12 bulan lebih kurang almost juga RM10,000 jugalah. Okay. So kita ada juga campaign di mana Fortuner ni dia punya grand prize akan dapat kereta 4-wheel drive. Yang ni dia punya campaign setiap RM10,000 hold untuk 3 bulan, korang akan dapat satu peluang untuk memenangi hadiah ni. So kat sini grand prize dia satu kereta 4-wheel drive. Lepas tu kita ada juga cash prize RM20,000 untuk 2 pemenang. Dan kita ada juga RM10,000 untuk 4 pemenang. Jadi ini ialah untuk SME lah. Kalau setiap RM10,000 yang kita hold dalam account untuk 3 bulan sahaja. Tapi sekiranya kalau kata dalam masa 3 bulan tu katakan tiba nak pakai duit ke apa, boleh je datang ke branch ataupun inform officer in charge untuk withdraw balik daripada campaign tu. So boleh pakai balik duit, tak ada masalah. Okey, dan untuk individual pun kita ada juga. Kalau kata tengok kat sini, kalau korang pernah dengar, tuan-puan pernah dengar Al-Afa. Al-Afa ni ialah untuk individual. Ini cabutan betul untuk individual. Setiap tahun kita ada pelbagai hadiah untuk dimenangi. Okey, untuk tahun ni kita ada 18 juta. Jadi dia punya game prize ialah 1 juta lah. 1 juta ni setiap 3 bulan dia akan tarik nama. So setahun kita akan lahirkan 4 jutawan. Okey, selain daripada cash prize 1 million, kita ada juga gold bar, kita ada kereta, kita ada bag, iPad. So
memang banyaklah hadiah yang boleh dimenangi dengan Bank Islam. Tapi dia pun setiap RM100 deposit dalam akaun, dia akan dapat satu peluang untuk menang. So lagi banyak duit masuk dalam akaun individu akaun, lagi besar peluang untuk menang tu. Kalau katakan let's say sekarang ni korang gaji masuk ke mana-mana bank, boleh juga buat pindahan ke bank Islam, di mana untuk kita ada kempen untuk setahun, setiap RM100 yang masuk akan dapat 3 kali peluang. So lebih besar untuk menang tu. Okey. Jadi ini hadiah-hadiah yang kita boleh kita menang. Umrah pun ada, Honda, so banyaklah. Okey. Uh, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Cuma saya nak share QR saya. Uh, cuma saya kurang pandai sikit pakai Zoom ni. Zoom meeting ni sekejap Atau Encik Faiz boleh share dengan saya, nanti kita sharekan dekat comment box. Boleh boleh. Nanti saya sharekan. Boleh? Terima Boleh, kasih. Okey. sama. Ada apa-apa lagi Encik Faiz nak share dengan para usahawan kita hari ini? Itu sahaja. So kalau katakan Okey. ada sebarang pertanyaan, nanti boleh hubungi saya. Tak apa, slide tu nanti saya akan share dekat Puan Marina. Ada nombor saya juga dekat situ. Sebab saya tak dapat nak share. Nanti boleh je hubungi saya. And then ataupun saya akan call korang juga nanti. Okay. Atau Jadi Encik Faiz boleh share nombor Encik Faiz dekat bahagian komen. bahagian komen Nanti boleh. Nanti Okay. para usahawan kalau mana-mana para usahawan kita yang nak kontak dengan Encik Faiz boleh dapatkan nombor Encik Faiz dekat bahagian komen. So untuk para usahawan, kalau ada yang nak kongsi produk, gambar produk ke apa, boleh share dekat kita punya komen juga. Jangan malu, jangan segan. Okay, terima kasih Encik Faiz untuk perkongsian hari ini. Apa-apa. Saya harap perkongsian yang Encik Faiz beri kepada usahawan hari ini, para usahawan dapat, uh, kalau berminat, boleh join dengan Bank Islam, boleh contact dengan Encik Faiz. Harap Encik Faiz dapat tinggalkan nombor di bahagian komen, jadi para usahawan boleh dapatkan nombor Encik Faiz di bahagian komen. Dan para usahawan juga boleh share gambar produk-produk yang para usahawan ada dekat bahagian komen kita. Nanti kita along the way, kita boleh tengok packaging, kita boleh tengok produk apa, mungkin kita boleh advise apa yang sesuai, apa yang tidak. Jadi sebarang pertanyaan pun boleh letak pada bahagian komen kita lah. Okay, jadi kita sambung kita punya presentation hari ini, webinar kita hari ini. Dengan memperkenalkan program terbaru kita. Okay, saya serahkan semula pada Puan Era. Okey, masih semua okey ke? Yang ada kat dalam webinar ni boleh share produk dekat dalam chatbot kita. Nanti kita tengokkan. Okey, sekarang ni kita ada program terbaru kita iaitu GLP Global Listing Program. Mungkin ada yang usahawan dalam ni yang dah tahu ataupun yang baru yang belum tahu lagi. Okey, apa yang anda dapat dengan GLP ni? So, okey tengok. Okey, program halal global mampu milik untuk jualan mudah ke seluruh dunia. Yang nampak susah tu sebenarnya mudah je. Sebab dalam GLP program ni kita ada sediakan antara yang ada kat dalam GLP ni. Okey, jualan ke pasaran global. Okey, pasaran global, penterjemahan mesej dengan AI. Yang ni sangat best tau. Siapa yang dah pernah try sebelum ni. Okey, lencana penjualan antarabangsa, yuran bulanan yang rendah. Yang ni memang tak disangka-sangka. Okey, boleh memohon geran juga. And GLP ni adalah world first export test. Okay. Okay. Encik Yatim. Encik Yatim, produk apa ni? Produk apa tu?
Okey, explain lah sikit produk apa ni. Oh, okey, 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 okey. Okey, next. Okey, ini adalah video berkenaan dengan JLP. Minta para usahawan boleh tengok pada video ini. Selepas itu ada sedikit penerangan mengenai video ini lah. Mulakan dengan menekan butang ungu. AI akan meminta beberapa maklumat asas pelanggan. Nama, email dan nombor telefon. Pelanggan ini dari Pakistan dan dia menulis mesej dalam bahasa Urdu. AI terus menukar perbualan kepada bahasa yang pelanggan gunakan. Dari situ, dia akan membimbing proses pembelian. Adakah pembelian secara individu atau pukal? Berapakah jumlah unit? Tarikh penghantaran produk dan maklumat bandar dan negara. Keperluan khas seperti pembungkusan, pensijilan, perisa dan bajet pelanggan. Tiada maklumat yang tertinggal. Semua maklumat disatukan dan pelanggan boleh menyemak semula semua maklumat. Selepas pelanggan yakin, pelanggan perlu menekan butang hantar kepada penjual. Dalam sekejap, penjual akan mendapat maklumat pelanggan melalui email. Pelanggan berasa difahami sepenuhnya, manakala penjual lebih yakin dan jelas untuk menyelesaikan jualan dari Malaysia. Only with Halal Street. Okey, saya akan terangkan sikit mengenai video tadi. Macam yang kita nampak dalam video tu, apabila customer tu dia message dalam bahasa Urdu, bahasa daripada negara dia sendiri, and then automatically penjual atau peniaga akan terima dalam bahasa Melayu yang macam tadi. Boleh tunjuk next slide, Kak Marina. Okey, macam dalam slide ni, kalau kita nampak ada button ungu dekat situ. So, button ni lah yang akan dapat bila tuan puan atau usahawan dah join program JLP ni. Button ni, customer atau pembeli akan nampak lah button ni pada produk usahawan. Bila dia tekan butang tu, so dia akan automatically keluar AI yang auto translatekan bahasa diorang kepada bahasa usahawan tu sendiri. Okay, itu saja. Okey, untuk JLP, untuk untuk usahawan yang join untuk JLP, after subscribe, you all akan terima 3 email. First adalah email successfully payment, kira macam receipt lah payment. Second adalah label. Label ni best ya, sebab you all boleh letak kat produk, dan boleh letak di media sosial, Facebook, TikTok, IG. Label ni biasa usahawan kita dia akan print dan letak di packaging diorang. Okay, third email you all akan terima AI training survey. Means usahawan kena fill up Google Form tu dan train AI tu. Jadi memang information you all semua akan masuk ke dalam AI ni. Okay, next. Okay, bagi subscriber juga, you all setiap bulan you all akan terima uh, uh, newsletter ni. Newsletter ni sangat best. Newsletter ni uh, kita akan hantar setiap bulan. So dalam ni ada tips, tips ekspor, memang banyak ilmu dalam ni.
So info pasaran global tentang permintaan ke, cuaca ke, ataupun permintaan produk time, biasa kat sana kan ada cuaca-cuaca, ada musim-musim diorang. So semua kita akan share setiap minggu. Setiap minggu. Okay. Okay, dalam program GLP ni kita ada dalam program ni kita ada beberapa features. So ada first starter, lepas tu ada grow, ada global pro, lepas tu ada test market, uh, pupuk. Untuk starter 200 ni banyak juga banyak benefit yang you all akan terima. Inilah GLP starter yang 200 ni. Okay, kalau you all baca banyaklah antara dia ialah you all boleh upload up to 5 produk. Uh, you all boleh pergi ke global. Lepas tu prefer courier rate, lepas tu advanced analytic dan macam-macam lagi. Saya akan guide benda ni. Semua ni saya akan guide. Okay, next. Okey, untuk program JLP ni RM200 sebulan. Okey, promosi kita akan bagi harga 180. Okey, okey tak? Tak okey. Okey, 180. Okey, 120. Okey. 100. Okey. RM60 promosi untuk usahawan dalam ni. RM60 untuk sekali subscribe. Untuk subscribe RM60 sebulan. RM60 dia sangat murah. So scan siapa yang ada dalam ni, you all boleh scan untuk subscribe. Dan you okay. Yang ni detail dia. You all boleh mohon grant after 1 year. AI, you all dapat AI. Jualan ke pasaran global. Yang ni saya akan guide nanti. Sebab kebanyakan usahawan, dia memang dah ada pasaran dia sendiri dekat overseas, dekat global lah. Ada yang dekat China, kat Indonesia. So, diorang lebih mudah melalui Halal Street. So, yuran bulanan yang rendah. Dengan harga 200 tu, benefit 200 tu you all akan dapat dengan RM60. Lencana penjualan antarabangsa yang saya tunjukkan tadi. Okay. Untuk usahawan dalam ni yang masih tersekat lagi dekat market sekarang, boleh cuba, boleh try ambil peluang untuk pergi ke global ni. Sebab sebenarnya tak susah pun, senang je sebenarnya. So saya akan guide A to Z macam mana kita nak masuk pasaran global ni, dan kita akan mula berurus niaga dengan pasaran ke global. Okay, next. Ada yang lain tak yang nak share produk kat dalam group, kat dalam chat box ni? Untuk Encik Yatim yang chefing tadi tu kan, dangerous good ya Encik. Okey, kalau dangerous good, saya perlu tanya dengan Encik Simon sekiranya kita boleh carry dangerous good ataupun tidak. Tapi kalau ikutkan tak ada masalah. Tapi kita akan inform semula dengan Encik lah untuk produk dangerous good ni. Sebab kalau dangerous good ni untuk kita postage mungkin ada few restriction. Saya tak pasti. Nanti saya minta Encik Era untuk respon kepada Encik Yatim personally. Frozen food tiada masalah. Ini burger dia berapa lama boleh tahan ni Encik Nizat untuk tahu bergedil.
tempo hayat untuk frozen item ni. Okay, list. Okey, Encik Adam Smile. Okey, geran apa? Okey, tadi ada Puan Era, dia cakap pasal geran. Di mana untuk yang RM60 sebulan selama setahun ni, untuk tahun ni sebab kita dah nak habis tahun. So, kalau untuk tahun hadapan, kalau Encik masih bersama dengan Halal Street, join kita punya JLP ni, Cik boleh claim semula bayaran ni dengan pihak Matrix. Itu yang kita mentionkan pasal grant tu lah. Ah, boleh ke Encik Adam? Ya, RM60 sebulan selama setahun kalau ikutkan kita punya langganan. Ya, Encik Ali, Encik Ahmad Ali meeting. Okay. Ya. Jadi untuk Encik Yatim tadi kita akan maklumkan separately mengenai dengan dangerous good tu. Ada apa-apa lagi persoalan ke untuk kita hari ini? Untuk Puan Era ada satu tu. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh endkan kita punya untuk produk saya boleh dapatkan listing ke. Okey, Encik Yatim, maksud dapatkan listing tu macam mana tu, Encik? Sebab listing, maksud listing kita dalam ni ialah kita akan listkan kalau Cik Yatim join program kita, kita akan listingkan produk Cik dalam kita punya platform. Untuk customer-customer di luar sana tengok dan buat belian. Itu maksud yang listing yang kita maksudkan lah. Ya. Okey. Sekiranya tiada lagi soalan ataupun produk yang ingin dikongsikan, uh, kita boleh endkan kita punya webinar hari ini. Jadi selepas ini sekiranya para usahawan ada sebarang pertanyaan ataupun apa saja, boleh hubungi Puan Era. Kita akan kongsikan nombor Puan Era di bahagian komen. So boleh reach out dengan Puan Era atas sebarang soalan ke atau apa saja. Dan Grab peluang RM60 untuk program kita JLP hari ini. Promosi sekarang ni kita tengah buat promosi untuk produk ni. Jadi boleh scan dekat QR code dekat skrin ni, buat bayaran RM60. Lepas tu para usahawan boleh join program dan nikmati segala manfaat yang kita listkan untuk join JLP lah. Jadi saya harap perkongsian kita hari ini daripada Halal Street dan juga Bank Islam dapat memberi sedikit sebanyak informasi kepada para usahawan mengenai bagaimana untuk membawa produk anda lebih jauh. Kalau sebelum ni Malaysia sahaja ataupun UK sahaja, so kali ini dengan JLP, produk-produk para usahawan boleh sampai ke peringkat global. Jadi harap boleh dapatkan maklumat terperinci. Kalau perlukan maklumat terperinci, boleh kontak dengan Puan Era. Jadi terima kasih kepada semua usahawan kerana meluangkan masa untuk join webinar kita hari ini. Uh, kita jumpa lagi di lain masa sekiranya kita ada buat webinar lagi. Jadi terima kasih dan boleh scan QR code kita. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum semua.